Tuan-tuan dan puan-puan, tanah ini akan menjadi saksi kepada kita bahawa kita bersama-sama dalam memperjuangkan Al-Quran dan juga sunnah baginda Rasulullah SAW, dan kita bersama-sama tuan-tuan membina masjid pertama kita. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak mengajak kepada semua, kita tidak akan berhenti dengan langkah yang telah kita ambil. Saya tahu tugas ini besar tuan-tuan, tapi saya tahu juga kekuatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala sangat luar biasa. Allah akan datangkan bantuan, Allah akan datangkan mereka-mereka yang ingin bersama dalam membina sesuatu benda yang sangat besar, dalam memartabatkan Al-Quran dan juga sunnah baginda Rasulullah SAW. Ya tuan-tuan, walaupun hanya dengan RM1, tetapi ia berbeza kerana kita berada tuan-tuan di 10 Ramadan yang terakhir. 10 Ramadan yang terakhir ini tuan-tuan, kalaulah kita menyumbang RM1 dan kena pula dengan malam Lailatul Qadar, maka tuan-tuan 1000 bulan kebaikan akan sampai kepada kita. Hari ini kita mengasaskan, hari ini kita memulakan. Tuan-tuan, akan terbinanya rumah Allah di atas tanah ini, akan terbinanya kompleks anak yatim dan juga asnaf yang akan menghafal Al-Quran. Allahu Akbar. Kita nak dekat dengan Nabi Muhammad di dalam syurga kerana menyantuni anak yatim dan juga asnaf, dan dia akan jadi satu kompleks yang sangat luar biasa yang akan memberikan pendidikan ilmu Al-Quran dan juga sunnah. Saya berbangga tuan-tuan kerana Allah memilih kita sebahagian daripada orang yang akan memperjuangkan pembelian tanah ini. Tak besar pun tuan-tuan, hanya 6 ekar. Kalau kita ada 500,000 pakat-pakat, seorang RM1, RM2, RM3, RM4, saya yakin tuan-tuan sebelum akhir bulan Ramadan ini kita berjaya mencukupkan dana tersebut. Kalau paling tidak pun dapat sebahagian, kalau dapat sedikit pun, insya-Allah ada rezeki untuk kita membayar bayaran pertama pembelian tanah ini. Jadi, tunggu apa lagi tuan-tuan? Allah pilih tuan-tuan untuk melihat video ini. Allah pilih tuan-tuan juga untuk menyebarkan video ini. Semoga Allah gandakan rezeki kita bersama. Dan ya Allah, temukan kami dengan malam Lailatul Qadar dan izinkan kami untuk beribadah pada malam tersebut. Semoga Allah mudahkan segala urusan. Alhamdulillah. Jom berterima kasih kepada Allah.